Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar sana kerana menonton video pada kali ini. Kali ini kita bersama segmen Q&A Gambit yang ke-37. Hari ini lain sikit sahabat, saya berkesongkok. Bukan nak tunjuk alim, tapi saya sedang mencuba cara barulah. Mikrofon patutnya diklip dekat baju, tapi sebelum ni atas komen follower yang mengatakan sound bergema, saya cuba cara yang baru. Sebab Gambit lepas saya pegang, bila saya pegang saya cakap, alamak, rasa terkongkong lah, rasa tak selesa, rasa macam pandangan tu tak lepas bila saya cakap lah. Jadi saya gunakan cara yang baru, harap sound okey lah Gambit ni. Tapi kalau tak okey pun saya mohon maaf, saya sedang dalam usaha mendapatkan mikrofon berkualiti untuk sahabat-sahabat di luar sana. Jadi tanpa berlengah masa, mari kita lihat soalan yang pertama. Perlu beli ke Halen jual mamush? Baik, jadi sahabat kita, dia dah nampak ramai yang bawa masuk Halen. Minggu lepas mungkin ada fobia sikit. Dia kata dia ada mamush, dia nak jual Halen ni sahabat. Jadi secara umum saya katakan kalau Halen menjadi kesebelasan utama dalam FA Cup final lah, menentang Crystal Palace. Gambit ni hujung minggu ni hari Sabtu tak silap saya. Jadi jangan beli Halen. Tapi kalau dia diletakkan di bangku simpanan, Halen ialah calon belian. Tapi tricky-nya di sini, masalahnya di sini, deadline Gambit yang ke-37 ialah pada sebelum lawanan FA Cup. Jadi kita menghadapi Gambit ke-37 ni blind sahabat. Dalam bahasa Inggeris ni blind yang mana buta lah. Kita bertaruh terutama dengan aset City dan juga aset Palace. Jadi kalau Palace yang menang lagi haru. Siapa yang ada aset Palace mungkin dia akan berparti. Sahabat-sahabat faham lah. Minum sana minum sini boleh faham lah. Jadi mungkin akan menjejaskan kecergasan masing-masing. Jadi kalau City menang pun masalah pada aset City. Tapi City ni ada kes khas disebabkan mereka draw dengan Southampton Gambit lepas. Jadi ada kemungkinan walaupun pemain tersebut letih, walaupun FA Cup mungkin berlarutan ke minit ke-120, mungkin City akan menurunkan barisan terbaik mereka kerana mereka sekarang desperate ataupun terdesak untuk mendapatkan slot ke Liga Juara-Juara. Di pandangan saya Halen ni, kalau sahabat dah ada mamus, saya katakan sahabat kekal dengan mamus. Dan siapa dah ada Halen, kekalkan dengan Halen kerana bagi saya aset Palace dan City ialah calon don't buy, don't sell. Kalau sahabat dah ada, kekalkan. Kalau tak ada, elakkan dari dibeli. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya. Cadang defend min, banyak defend injured. Sahabat kita pasti yang mana dia miliki dan dia injured. Jadi saya nak cadangkan defend Gambit ni. Saya cadangkan pertama defend Southampton. Defend Everton menentang Southampton di Goodison Park, iaitu lawanan terakhir mereka di stadium tersebut. Mungkin mereka akan bermain mati-matian untuk mendapatkan result yang terbaik. Jadi sebagai contoh, Brian White, Mykolenko, juga Patterson, O'Brien yang saya risaukan ialah pemilik O'Brien. Saya tak pasti dia sempat pulih ataupun tidak. Dengan tidak semena-mena dia tidak diturunkan pada game week yang lepas. Jadi cadangan saya pertama Brian White, dan yang kedua mungkin sahabat boleh bawa masuk Matty Cash sahabat. Matty Cash pertahanan daripada Aston Villa. Saya nak katakan pertahanan Arsenal tapi disebabkan rekod head to head musim ni, Newcastle telah berjaya mengalahkan Arsenal maupun di Emirates. Saya agak risau untuk mencadangkan pertahanan Arsenal. Jadi dua pertahanan yang saya yakin ialah Allahu Rabbi, Brian White daripada Everton dan juga satu lagi Matty Cash.
Cash atau konsa lah daripada Aston Villa. Itu pandangan saya. Soalan seterusnya, Kapten Mbeumo ataupun Salah? Jadi kalau awal musim tanpa ragu-ragu sahabat-sahabat semua akan mengkapitankan Mohamed Salah, tapi di laman sosial baru-baru ni kita dapat lihat skuad Liverpool lah, pemain dia sedang bersantai, ada bercuti, ada pergi Dubai, slot pun sama. Jadi nak kata mereka tak balik training tak mungkin. Jadi mereka akan training, dan Salah, terutamanya Salah sedang mengejar rekod assist terbaik EPL lah. Dia sedang mengejar rekod tu sebab sahabat lihat kalau game week lepas dia main, kalau sebelum ni kita nampak dia try shoot dia agak cuba mendapatkan gol, tapi beberapa game week yang lepas bila dia masuk dalam box, dia cuba memerhatikan rakan sepasukan mungkin untuk mendapatkan rekod assist tersebut. Jadi antara dua sahabat ni, Mohamed Salah dan Mbeumo, saya selalunya bila dalam dilema, saya akan memilih pemain yang bermain di laman sendiri. Jadi jawapan saya ialah Bryan Mbeumo, kaptenkan Bryan Mbeumo. Soalan seterusnya, Cunha simpan ke jual bro? Bro pun bernasib sama macam saya. Saya dapat link, saya ada letak di laman biru. Kalau sahabat-sahabat perasan, setengah jam ke 20 minit ni sebelum perlawanan saya dapat link. Yang mana pertama saya dapat link Haaland bermain jadi first 11. Yang kedua saya dapat link Mamouche diletakkan di bangku simpanan ni. Jadi saya dalam keadaan panik dikatakan panik lah, cemas juga. Saya fikirkan, siapa nak mainkan? Padahal saya dah ada Watkins, sahabat. Saya dah ada Watkins. Masa tu saya bermain posisi 3-5-2, yang mana Mamouche dan juga Wissa menjadi kesebelasan utama, dua penyerang, dan saya ada Watkins di bangku simpanan ni. Saya tidak terfikir sepatutnya saya hanya benchkan Omar Mamouche sahaja dan mainkan Oli Watkins. Jadi saya dah kerugian 9 mata. Jadi apa yang saya buat, saya telah menjual Mamouche dan membeli Matheus Cunha. Scam dah lah penyerang kuning. Selepas itu dia dikeluarkan pada minit ke 58. Jadi kosong mata, kosong point game week lepas. Jadi Cunha bagi saya calon don't buy don't sell sahabat, tapi bergantung kepada kondisi pasukan sahabat. Sebagai contoh, sahabat ada posisi bermasalah. Sebagai contoh yang terbaru cedera, saya dengar dia keluar awal daripada latihan ialah Martinelli. Kalau sahabat ada Martinelli. Yang kedua ialah Trossard injured dalam perlawanan yang lepas. Sebagai contoh, inilah antara masalah-masalah. Sekiranya sahabat ada masalah di posisi yang lain, posisi yang lebih memerlukan, Cunha boleh sahabat simpan. Itu pandangan saya. Tapi kalau sahabat tak ada apa yang perlu dibuat, Cunha boleh sahabat jual dan bawa masuk Oli Watkins. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Saka on tak on? Saka on tak on ni sahabat. Baik, game week lepas dia blank. Game week lepas tentang Liverpool di Anfield. Jadi game week ni bermain di laman sendiri, bermain di Emirates. Jadi saya jangkakan perlawanan wajib menang untuk mengesahkan slot ke Liga Juara-Juara. Di jawapan saya beli sahabat, beli on. Jawapan saya on tak on dia tanya. Jadi jawapan saya on, Bukayo Saka. Kerana semalam ni saya lihat channel Fantasy Football Scout, tak silap saya, burning question yang mengatakan Harry, FPL Harry dengan ranking 8K musim ini, mengatakan Rice, Trossard, Jorginho dan seorang lagi telah pun kembali berlatih bersama pasukan. Jadi tengah dah kuat, jadi ada kemungkinan Saka boleh menonjol lah sahabat. Itu jawapan saya. Jadi on, sahabat boleh beli Bukayo Saka. Soalan seterusnya, Kapten okey tak? Alamak sahabat, ini sama kes dengan soalan yang pertama tadi berkaitan dengan Haaland dan Omar Mamouche. Kondisi pula, landscape sekarang ialah Pele sedang bermain
final. Dia akan bermain final FA Cup pada hari Sabtu, tak silap saya. Hari Sabtu ke awal pagi Ahad, macam itulah. Hari Sabtu ni. Jadi hanya 2 atau 3 hari saja mereka akan menentang City di Etihad. Jadi sekiranya menang, sekiranya Palace menang, mereka akan sambutan gila-gila lah. Selepas kemarau Cup 29 tahun ke berapa tahun ni, lama mereka tak ada angkat Cup apa-apa. Jadi kalau dapat, saya yakin sambutannya memang gila-gila. Jadi sabar faham lah bila penduduk di UK, terutama pemain-pemain EPL, apabila meraihkan sesuatu, mereka ada sedikit mungkin lupa diri, dirisaukan akan memberi kesan kepada kecerdasan dalaman mereka. Jadi dah azan lah. Jadi jawapan saya elakkan, sahabat. Saya risau, pertama, orang kata risau bench. Saya rasa dengan prestasi Eze sekarang, saya tak rasa dia akan dibenchkan. Jadi dia akan menjadi pemain utama walaupun bermain mungkin 120 minit. Mungkin dia main dulu, dikeluarkan awal. Cuma risikonya risau dia dikeluarkan awal lah. Maksudnya sebelum minit ke 60 macam kes Kunya game lepas. Jadi saya cadang elakkan, jangan captainkan Eberici Eze. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, dan cadang pemain pembeza seorang, sahabat. Sahabat pula saya. Dan cadang pemain pembeza seorang. Sahabat tu saya yang cakap. Baik. Pemain pembeza, bagi saya ialah Jamie Vardy, sahabat. Jamie Vardy dengan kondisi gol 199 tak silap saya, dia sedang memburu gol ke-200 sebelum beliau meninggalkan Leicester City. Jadi saya yakin dengan komen Jordan Ayew juga, dia mengatakan dia macam berjanji lah, lebih kurang bertekad untuk membantu Jamie Vardy untuk mendapatkan gol ke-200 itu baru Jordan Ayew. Yang lain-lain dengan El Khanous juga sedang dalam form, jadi ada kemungkinan Vardy boleh mendapatkan gol ke-200 beliau, sahabat. Jadi pemain pembeza saya game week ini, pilihan saya ialah Jamie Vardy. Soalan seterusnya, saya tengok video FPL luar cadang Palmer dengan Watkins game week ni, mana satu baik bang? Betul sahabat ni, kalau sahabat tengok di laman sosial content creator luar negara, mereka mencadangkan Palmer dan juga Oli Watkins sebagai kapten pembeza game week ni. Beli saja mungkin boleh jadi pembeza juga, sahabat. Jadi sahabat kita bertanya yang mana lebih baik. Jadi sebelum dari dulu saya sebagai fan Chelsea, sebelum Jackson dilayangkan kad merah, saya sudah pun menetapkan Palmer ialah calon kapten game week ni. Tapi selepas dilayangkan saja kad merah, bukan tak yakin, ada goyang sikit, sahabat. Kalau sahabat tengok rekod sebelum ni, yang mana ketika Jackson tidak berada dalam pasukan, corak permainan Chelsea dari segi stats agak menurun lah, stats serangan. Jadi saya risaukan, dah lah mahal 10.5 juta pound. Saya risau ketum pula. Mungkin yang akan form mungkin Enzo dan juga Allah Rabbi yang dikatakan akan menjadi penyerang Pedro Neto, sahabat. Pedro Neto. Ni dua dijangkakan akan form lah, sahabat. Jadi Cole Palmer, nak cakap tak form pun tak boleh cakap juga jika lawan tak silap saya lawan mana itu yang dia menang 3-1, minit-minit akhir mendapat penalti. Apa nak dikatakan, rezeki. Sebab kita di dalam FPL kita membawa masuk pemain dengan tugasan penalti, sahabat. Jadi tapi sebabkan pilihan sahabat antara dua, Watkins dan juga Palmer, biasa kita akan ambil penalty taker. Tapi disebabkan sebab yang saya cakapkan tadi,
saya terpaksa mengelakkan Cole Palmer dan saya cadangkan Oli Watkins, sahabat, kerana bila sedang dalam memburu 6 mata bagi baki 2 perlawanan mereka. Game week ni 1 perlawanan, game week hadapan 1 perlawanan untuk mendapat slot Liga Juara-Juara. Jadi cadangan saya ialah Oli Watkins. Soalan seterusnya, aku kena scam dengan defend Nottingham Forest, bro. Nak jual ke macam mana, bro? Bukan sahabat saya, bukan sahabat saja, saya juga di scam. Saya siap double, sahabat. Nico Williams dengan Allahu Rabbi Milenkovic. Saya dengan yakinnya sebelum masuk game week ke-36, saya rasa ni 2 clean sheet confirm lah. Confirm dah ada menentang Leicester. Boleh pula Leicester ujung-ujung ni perform pula. Gol pun bukan-bukan, dengan ketiadaan Murillo memberi kesan kepada pasukan Nottingham Forest. Dan bukan sebab itu saja, beberapa game week yang lepas, tak silap saya 5 game week ke 6 game week yang lepas, rekod stats pertahanan Forest semakin merudum. Dia berada, tak silap saya, kedudukan top 8 terbawah Liga EPL currently 6 game week terkini. Jadi tidak meyakinkan. Jawapan saya sekiranya posisi sahabat yang lain tidak memerlukan free transfer, sahabat boleh jual Nico Williams sekiranya memerlukan. Biasa kita main 3 pertahanan saja, tapi kalau sahabat dah cukup, saya rasa boleh simpan, jangan buang transfer sahabat. Dah ujung-ujung ni kalau boleh kita laburkan free transfer kita kepada attacker lah, untuk mendapat high upside, untuk mendapat kelebihan point lah, double digit. Jadi kalau sangat-sangat memerlukan, boleh jual, sahabat. Sebab game week ke-38 itu panas, perlawanan panas. Saya jangkakan Chelsea menentang Forest di laman Forest di game panas tersebut. Lagi payah, dua-dua nak mengejar slot Liga Juara-Juara. Jadi cadang saya, jika tiada keperluan boleh simpan, tapi kalau tiada keperluan di posisi lain boleh sahabat jual. Tapi kalau dah cukup 3 pertahanan, sahabat boleh simpan saja, benchkan saja, sahabat. Itu jawapan saya. Soalan seterusnya, Salah Dalih jual ke? Sakit hati saya, bang. Bukan, sahabat. Pemilik dia lebih kurang 71% pemilikan yang memiliki, yang main EPL 71% ke dah turun saya pun tak pasti. Semua sakit hati, sahabat. Walaupun kita tahu kalau dia skor tak membawa makna, tapi disebabkan slot tersebut kita boleh isikan dengan perancang-perancang lain yang lebih bermanfaat. Jadi itu yang menyakitkan hati bila dia tidak form. Jadi ada beberapa pengurus fantasi, content creator yang sudah pun menungkak arus bermula game week lepas menjual Mohamed Salah. Masalahnya sekarang, sahabat, game week ni mungkin boleh sahabat lepas. Yang dirisaukan ialah game week ke-38, sahabat. Pada game week tersebut, komen Ani Slot saya tengok video mana saya terlupa. Content creator tersebut mengatakan, you will see the real Liverpool in Palace game. Maksudnya dia dijangka akan menggunakan kesebelasan utama mereka dalam perlawanan menentang Crystal Palace di Anfield pada game week terakhir lah, yang mana mereka akan angkat cup pada game week tersebut di Anfield. Jadi yang game week tu dirisaukan kita tak ada Salah, sahabat. Kalau sahabat nak jual, kena bersedia sahabat kena bersedia pada game week ke-38, mental kena standby siap. Yang mana kita risaukan Salah akan buat comeback yang terakhir lah, dah musim terakhir sebelum angkat cup, nak dengan bergaya lah. Jadi yang itu kita risaukan, sahabat. Jadi nak jual boleh, tapi tanggung sendiri pada game week ke-38. Mungkin sahabat boleh lepas game week ni sebab bermain di laman lawan menentang Brighton away. Mungkin boleh terlepas game week ni, tapi game week ke-38 amat dirisaukan.
Baik, itu saja soalan daripada follower rakan FPL. Jadi diharapkan soalan-soalan ini dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk merangka pasukan sahabat-sahabat bagi menghadapi game week ke-37. Jadi salah dan silap, saya mohon maaf. Bagi yang baru dengan channel rakan FPL, saya mohon untuk bantu saya subscribe dan like. Jadi sahabat free saja. Tak ada modal yang diperlukan. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.